Yap, kita nak teruskan tugas kita. Tapi kali ini kita pagi-pagi masuk studio je ada trofi lah dalam studio ni. Malam tadi kita baru saja dinobatkan oleh The Malaysia Book of Record most number of radio listeners. Maksudnya number yang teramai, pendengar radio teramai. Number yang teramai. Benda depan mata baca pun salah. Alah, translate dekat belakang. Alah, ni CJ kat depan. Maknanya kami ada ni lah pendengar paling ramai. Yes, betul. Paling ramai buat masa ini. Dan itu di atas sijil. Di atas apa ni, hadiah apa dia panggil? Ini orang panggil piala. Dia panggil the highest listener. Maknanya aku baca jap. Ya. Sama je dengan sijil ni. Tak ada beza pun. Apa piala tu kata? Sijil most. Oh, most number of radio listener. Okey, dekat piala ni dia tulis highest number of radio listener. Oh, ni banyak. Banyak dengan tinggi kan lain. Cuma kalau susu kau susun ke atas. Susun? Tak. Apa tu? Dia bagi paling tinggi. Paling tinggi. Kalau kau susun bersepah aje. Kalau susu turun ke bawah macam mana? Bersepah. Tak. Betul. Kan? Jadi mana satu yang betul ni? Okey, dua-dua betul. Jadi satu untuk sijil dan satu untuk piala. Tadi hari ucapkan kepada Ray kerana dia terlampau kelakar dekat era. Pasal Ray lah kita dapat benda ni tau. Terima kasih kepada pihak era yang kerana kami semua sekeluarga dan ini adalah piala untuk semua. Yes. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang ramai itu kerana terus mendengarkan kami era ini. Yes, tanpa anda siapalah kami. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada wakil atau pihak The Malaysia Book of Records sendiri, iaitu Mira, yang telah nampaklah menobatkan kami. Sebab kalau ada sijil lebih-lebih yang kosong tu kan, bolehlah print nama kami lah. Betul. Aku boleh minta. Okey, tidak lupa juga kepada family-family kami yang lain, seperti kita ada Dina Nazir, kita ada Ira, Adi Fashla Zahid, Syek, dan ramai lagi yang kami tak sebut. Yang di belakang tabir ramai kan. Ya, betul. Dan juga artis-artis juga ramai yang hadir. Antaranya Pak Nel ada. Ya, Pak Nel pun ada menang anugerah sebagai host paling lama. Ya, betul. Kita nampak Aaron Aziz ada, Ella ada, dan lagi lah. Search. Ya, dan ni antara pemenang radio lah. Jack Lim daripada My FM turut juga memenangi anugerah, iaitu Anugerah centantau Datuk Pailo. Lainlah. Okey, anda boleh tengok gambar bersama dengan gambar kami dengan sijil dan juga trofi di fb.era.fm. Kat Facebook kami, okey? Ataupun kalau ada Instagram, cari kat Instagram pun ada juga kita. Ya, betul. Sekejap lagi kita ada Spontan Era, Johara Pagi Era.